Perbicaraan kes pengubahan wang haram dan Pengubahan wang haram Pengubahan wang haram bernilai Setiap tahun, berbilion ringgit wang hasil jenayah disembunyikan melalui pelbagai cara. Wang daripada rasuah, penipuan, penyeludupan dadah dan jenayah kewangan tidak boleh digunakan secara terbuka. Jadi, bagaimana penjenayah menukar wang haram ini menjadi seolah-olah wang yang sah? Inilah yang dikenali sebagai pengubahan wang haram, satu jenayah kewangan yang memberi kesan besar kepada ekonomi dan integriti sesebuah negara. Pengubahan wang haram ialah proses menyembunyikan atau mengaburkan sumber sebenar wang yang diperoleh daripada aktiviti jenayah supaya ia kelihatan seperti hasil pendapatan yang sah. Ringkasnya, ia adalah sebuah usaha untuk membersihkan wang haram agar boleh digunakan tanpa menimbulkan syak wasangka. Tujuan utama pengubahan wang haram ini adalah untuk menyembunyikan asal-usul wang hasil jenayah. Yang kedua, untuk mengelakkan dikesan oleh pihak berkuasa dan akhir sekali membolehkan wang tersebut digunakan untuk membeli aset, melabur atau menjalankan perniagaan seperti wang yang sah. Di Malaysia ini, kesalahan ini diperuntukkan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 atau lebih dikenali sebagai AMLA. Akta ini memberi kuasa kepada pihak berkuasa untuk mengesan, membekukan, menyita serta melucut hak harta yang diperoleh melalui aktiviti haram. Baiklah, jadi pengubahan wang haram ni bukan sekadar jenayah kewangan, tapi pengubahan wang haram ni boleh meningkatkan kadar rasuah, ekonomi negara boleh terjejas, pelabur pun menjadi kurang yakin. Selain tu, reputasi Malaysia terjejas di peringkat antarabangsa serta hasil negara yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan hilang begitu saja. Jadi, untuk membendung jenayah pengubahan wang haram ini pada masa hadapan, pertama sekali pihak berkuasa perlu memperketatkan pemantauan transaksi kewangan. Yang kedua, institusi kewangan perlu melaksanakan prosedur semakan pelanggan dengan lebih ketat. Dan yang ketiga, masyarakat sendiri perlu melaporkan transaksi yang mencurigakan dan mereka juga perlu mengelakkan diri daripada menjadi akaun kedai. Pengubahan wang haram ni biasanya berlaku melalui 3 peringkat utama, iaitu placement, layering dan integration. Kita boleh lihat macam mana proses-proses ini berlaku melalui kes 1MDB. Untuk pengetahuan semua, Satu Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB ialah sebuah syarikat pelaburan milik kerajaan yang ditubuhkan pada tahun 2009. Namun siasatan mendapati berbilion ringgit dana 1MDB telah diseleweng dan dipindahkan melalui rangkaian akaun bank serta syarikat di beberapa negara. Jadi, proses pengubahan wang haram adalah seperti berikut. Pertama, placement. Sebahagian dana 1MDB dipindahkan daripada akaun syarikat ke akaun syarikat lain yang dikawal oleh pihak tertentu. Pada peringkat ini, wang mula memasuki sistem kewangan bagi menjauhkan ia daripada sumber asal. Kedua, layering. Wang tersebut kemudian dipindahkan berulang kali melalui syarikat luar pesisir dan akaun bank di beberapa negara seperti Singapura, Switzerland dan Amerika Syarikat. Transaksi yang kompleks ini bertujuan untuk mengaburkan jejak wang supaya sukar dikesan. Akhir sekali, integration. Selepas asal-usul wang berjaya disembunyikan, dana itu digunakan untuk membeli aset mewah seperti hartanah di New York dan London, kapal layar Equanimity, karya seni bernilai jutaan dolar serta membiayai gaya hidup mewah, menjadikan wang haram itu kelihatan seperti kekayaan yang sah. Jadi, corak yang sama juga boleh berlaku dalam kes-kes lain. Sebagai contoh, dalam siasatan terkini melibatkan penyelewengan dana kebajikan dan zakat oleh sebuah NGO di Malaysia. Pihak berkuasa sedang menyiasat sama ada wang yang diseleweng turut melalui proses yang sama sebelum digunakan atau dipindahkan. Baiklah, antara tanda-tanda kegiatan pengubahan wang haram termasuk transaksi wang yang luar biasa jumlahnya, pemindahan wang yang kerap tanpa tujuan jelas, individu mempunyai aset mewah yang tidak sepadan dengan pendapatan, dan akhir sekali, penggunaan banyak akaun bank atau syarikat bagi menyembunyikan transaksi. Pengubahan wang haram bukan sekadar tentang wang, tetapi tentang kepercayaan, integriti dan masa depan negara. Dengan penguatkuasaan undang-undang, kerjasama institusi serta kesedaran masyarakat, kita mampu bersama-sama membanteras jenayah ini. Ingat, setiap wang haram yang berjaya disembunyikan memberi ruang kepada jenayah untuk terus berkembang.